Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Jadi kita bersama lagi kita dalam program Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Halakah ni tujuan dia tiga objektif. Pertama, kita nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian kedua ni nak praktis, nak keluarkan makna bacaan yang telah kita buat latih tubi dalam Al-Quran. Kita nak keluarkan makna bacaan dia bila kita baca surah-surah lazim. Dan yang ketiga dia, kita nak jadi testimonial, kita nak jadi contoh, kita nak jadi tauladan kepada orang sekeliling kita ni. Kita dah faham makna Al-Quran. Asbab kita belajar, kita ada satu teknologi yang memudahkan kita faham makna Al-Quran. Jadi jom, saya tunjukkan cara kita nak buat halakah ni. Dan halakah ni boleh boleh dibuat dengan orang-orang terdekat kita lah. Dan dalam kumpulan kecil saja. Sebab halakah ni bermaksud bulatan. Dan sekumpulan kecil 4 ke 5 orang. Okey, lepas tu kita ni lah. Assalamualaikum bos Abdul Alim Lokman. Okey. Jadi saya akan tunjuk lah cara buat halakah. Kita mula je mana-mana surah pilihan yang kita nak. Lepas tu kita baca seorang demi seorang. Lepas tu habis. Jadi masa dia tak ambil masa lama, mungkin dalam tak sampai pun setengah jam. Okey, mula-mula kita baca kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca surah yang kita nak dengan makna dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Rabb, Alamin, seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki, pemilik. Yaumi, hari. Adin, agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka, kepada engkau, na'budu, kami beribadah, wa iyaka, dan kepada engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami, sirata, jalan, mustaqim, yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil ma'dubi alaihim waladdallin. Sirata, jalan, allazina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, ma'dubi, orang-orang yang dimukai, alaihim, atas mereka, wala, dan bukan, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Begitulah cara nak buat halakah. Jadi macam saya kata, tiga uh, tiga objektif kita buat halakah ni. Pertama, dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua, kita nak maknakan bacaan-bacaan yang kita dah baca dalam kita dah buat latih tubi dalam Al-Quran ni. Kemudian kita nak jadi contohlah untuk orang-orang sekeliling kita. Okey, bos Abdul Alim Mokman nak cuba baca halakah surah-surah yang lazim pun tak apa. Bra, ah, boleh ni bos, surah-surah apa baca? Allahu ahad. Kalau Al-Ikhlas ya. Surat. Okey, jom. Qul huwallahu ahad. Mula dengan kalimah thayyibah dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La, Bismillahirrahmanirrahim. ah,
Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah, Wah dia. Ya. ya, dia Allah yang Esa. Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada startingnya. Yakun dia Dan adalah. tidak, dia adalah lahu, baginya, kufuwan, setanding, setaraf, ahad, sesiapa pun. Seorang pun. Okay, sadaqallahul-azim. Sadaqallah. Alhamdulillah. Sebab apa? Mungkin kita kalau terjemahan dia, dia berbeza dengan kita belajar apa Harfiah. harfiah. Tapi sebab kita menggunakan silibus yang sama, jadi kita pakai je lah Ha, apa tu, dia punya makna tu ya. dengan apa yang dia bagi tahu lah. Itu je. Hmm. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Bos Abdul Alim. Okay, kita ada Sama. Bos Ustaz Rafidi, Bos Zarina. Okay, ada nak cuba? Surah yang mudah-mudah pun boleh kan. Ah, sebab apa kita dah guna mungkin dah berapa perkataan dah Bos Abdul Alim? Setakat ni 164. 164 tu saya rasa dah sampai uh, surah sini kot. 164 sampai sini lah kan. Ken Ya, Allah ni. betul-betul. Okay. Ha, Okay, Bos Ustaz Rafidi. Boleh tengah kelas ke ataupun baru nak masuk ke? Kalau nak cuba. Okay, Ustaz Rafidi mungkin tengah kelas lah kot. Okay. Ni Bos Zarina. Kalau nak cuba. Kalau tak ada, saya sambung lah. Ni sebenarnya saya nak hafal. Okay, nak hafal surah Al-A'la ni. Ah, jadi cara yang paling mudah nak Assalamualaikum. dalam Dengan okay. drive ke ni? Kita drive Tak lah. nak sekolah. Tengah drive tak apa. Boleh drive sikit-sikit. Boleh Ustaz. Ni masuk YouTube ni. Dah hilang dah. YouTube. Jangan. Bukan jangan, dah masuk dah Ustaz. Oh, ni live YouTube lah. Live YouTube. Tak ada recording je. Surah Al-Qad. Ni kenal Al-Qad. Yang atas lagi Ni yang suka ni saja ke? Ke semua? Ini semua circle kecil, circle JMY. Dana hati ke? Tak ada sekal JMY saja. Oh. Okey. Ni tengah parking ni kat sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Satu surah ke yang kuning tu je? Satu surah lah ni Ustaz. Dah satu ayat pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah turunkan fi
menurunkannya oh dah. Kami telah menurunkannya fi dalam jawapan lailati malam al-qadr ketentuan penetapan wa ma adraka ma lailatul qadr wa dan ma apakah dan apakah adraka kamu ketahui telah memberitahu ma adraka ma apa lailatu malam apakah apakah malam al-qadr penetapan malam penetapan Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam, al-qadri penetapan, khairun sebaik, lebih baik, min daripada, alfin 1000, syahrin bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, telah kami turunkan. Dia akan turun al-malaikah, malaikat, warruh dan Jibril. Para malaikat banyak salah. Warruhi dan roh Jibril. Fiha padanya biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka min daripada kulli setiap amrin urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah. Hiya, sejahtera. Hiya, dia. Ya, iyalah. Iya. Sejahteralah ia hatta sehingga matla'i terbit al-fajar, waktu fajar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rafidi. Jadi memang bila kita harfiah dia dengan makna harfiah dengan makna ayat dia memang tak samalah. Tapi kita belajar harfiah. Jadi kita halakah ni halakah harfiah lah. Untuk halakah ayat penuh ni kita akan pergi ke next kelas lah. Tetapi dalam Tingquran ni, dalam komuniti Tingquran ni memang kita cuma nak praktiskan balik apa yang kita dah belajar. Sekejap. Bawah ada muka. Okay. Kita praktiskan balik apa yang dah kita belajar tu. Sayanglah kita dah belajar kan. Tapi kita nak sambungkan tu macam tak connect kan. Jadi cara dia, kita buat praktis, kita buat halakah. Yang paling mudah kita buat halakah dengan keluarga kita. Sebelum nak tunggu berbuka puasa tu, seorang baca surah An-Nas lah. Yang paling kita awal-awal sekali kita baca. Seorang baca An-Nas. Seorang satu. Satu ayat pun dah cukup dah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bos Abdul Halim, Ustaz Rafidi, Bos Zarina. InsyaAllah kalau tak ada ni saya baca je seorang kan. Tapi ada ramai ni, seorang boleh baca satu surah. Jadi insyaAllah lah, yang mana yang lemah tu daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Terima kasih semua dan boleh subscribe